Okay, kita dah siap kemas, dah siap packing. Ni baru nak gerak ke balik Hulu Langat. So last year raya di Johor Bahru, this year kita akan raya di Hulu Langat lah. So ni perjalanan baru nak bermula daripada Johor Bahru ke Hulu Langat. Kat Facebook kata ada yang dah jam. Sekarang pukul 5.55. Tengoklah kita sampai ke apa. Let's go. Trafik mula perlahan dekat area Kulai. So kita dah sampai kat Hulu Langat pukul 10.51. Dari pukul 5.55 petang. Tak jam sangat, cuma jam petang orang balik kerja je. Alhamdulillah. So jumpa esok pagi. Bye bye. So hari ni hari Khamis. Tak tahu, kita masih tak tahu lagi raya hari Jumaat ataupun Sabtu. So rancangan ni adalah malam ni kita akan tunggu pengumuman raya lah. Kalau raya hari esok Jumaat, malam ni juga baru kita orang masak. Kalau hari Sabtu, esok lah baru masak. So last time Nadim kat sini ngabar agak, tapi last time Nadim kecil lagi lah. So ni dah besar sikit. So tengoklah macam mana pengumuman raya malam ni. Right. Alright, ni kita nak pergi ke kedai jap cari samping sebab tertinggal samping kat JB. So kita pusing-pusing je lah cari samping. So kita cari samping kat gedung hari-hari. Okay, so kita dah dapat samping. Kita beli dekat hari-hari. Kita ambil colour hitam satu dengan colour gold satu. Okay, kita nak balik rumah dan after buka kita tengoklah pengumuman raya malam ni. Raya hari Jumaat atau hari Sabtu. Hari Raya Puasa di negeri Malaysia adalah pada hari Sabtu. Dah agak dah. Ya, betul. Hijau. Sabtu. Dah nak solat lah. So besok pengumuman raya adalah hari Sabtu. Esok puasa lagi. Apa nak ambil tambah? Oh, main pop-pop. Main pop-pop. Malam-malam main macam pop-pop. Ano? Nanti main baling pop-pop. Budak ni dah berani sangat. Baling kaki sendiri ya pop-pop. Oh. Nak lagi. Ambil pop-pop. Wow. Patok nanti. WhatsApp sana. Ni dah. Sana sikit air ada asap. Ya. Okey, yeay. Ayo pakai ni. Okey ni. Oh. Jauh sikit. Wow. Jauh sikit. Ya Allah, budak ni. Dia boleh garuk-garuk. Ya. Pusing. Wah, dia yang pusing, bukan. Dia pusing. Air yang pusing. Nice. Yeay. Dia pusing. Ini bintang. Mana bintang? Itu banyak bintang. Oh, banyaknya bintang. No. Mula dah beranak besar. Tak apalah. Mana? Sayang abang.
Mày còn tí đi. Nasi impit sedang direbus. Berapa lama rebus mak? Nasi impit. Mak cakap tak pasti berapa lama, agak-agak je. Oh, ada agak-agak buah. Wow, wow, wow. Ni rendam dulu. Ni. Kita lapik daun pisang sebab tak nak bagi beras jatuh kat bawah. Wow. Ha, tengok ni pulut ni. Lepas tu kita tutup. Bejaan tu yang nak tahu apa rahsia. Dia kukus 2 kali kukus. Ini tengah merebus separuh. Ni dah siap. Yummy. Nyam. Okay. Mak tak nak je. Hari ni hari last puasa. So saya dah iron semua baju-baju raya semalam. Sebab ingatkan hari ni raya kan. So kita dah siap-siap gosok semalam lah semua. Tahun ni kita tema raya pertama warna baju lilac. Baju lilac. Raya kedua baju warna biru. Ni baju time nikah dulu. Dah kurus, tahun ni dah kurus, boleh pakai balik. Ni aku punya lilac lah. Sini baju anak pun dah gosok siap-siap. Ni semua baju dah gosok siap-siap dah. Tudung pun dah siap gosok untuk semua. Kita ada 4 pasang. Spare je, buat spare. Okay, itu je. Bye-bye. Alright, ni waktu petang. Masak-masak dah tadi kat rumah. So aku bawa balik beli mercun tambahan. Bukan mercun lah, bunga api tambahan. Sebab pop-pop semalam 50 kotak tu dah tinggal 20 kotak. So bawa budak-budak pergi taman kejap. Bola. Nak bola apa? Bola dan gebuk. Okey, nah, jom. Bola. Semua bola dia nak bawa. Nak bola sikit satu. Ambil lah. Bola satu. Abang nak satu bol? Enak. Tak nak. Sorry lah Ais. Ares, jomlah Mokte main lah. Abang main lah. Nanti main bol. 1, 2, 3. Yeay. Ya. Okey. Okey, saya terbuka. Kita nak pergi ambil lemang kejap. Bawa bapak betul, bawa abah lah. Ni ambil lemang ya. Bismillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Okay, sambung main bunga api dengan pop-pop. Hari tu kita orang beli 50 kotak. 50 kotak kecil lah. Hari ni tinggal 20 So petang tadi kita orang top up lagi lah. Beli lagi. Baru nak. Alamak, hujan pula. Tak jadi main bunga api. Kita rehat ya. Tunggu hujan berhenti baru kita sambung main bunga api. Okay. Hujan dah berhenti. Sambung main. Gerimis sikit lah. Kita akan bakar macam ni. Bismillah.
Solat Raya. Okay, selesai solat raya, balik rumah. Dah ada rendang ayam, ketupat. Ni apa? Kuah kacang. Kuah kacang, kuah lodeh. Ada apa ni? Pulut kuning. Ni apa ni? Lemang. Sambal ikan bilis, timun, buah tembikai dengan sate. Right, kita orang dah bersedia baju raya. Tema purple tahun ni. Tak ada gambar dulu pagi raya. Samping. Sekejap. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wah, boleh? Budak ni makan ni saja. Sedap. Kat sudut. Boleh? Boleh. Kasih kat kipas. Ini jadi anak. Naik mak mami pegang. Cepat salam masa. Orang semua busy salam bersalaman. Nadim busy makan. Kita maaf dulu. Apa salah Ayi dengan Mak Su? Selamat Hari Raya. Cepat cakap. Selamat Hari Raya. Cakap apa? Thank you. Mami pegang. Budak ni masih lagi makan. Biarlah dia. Habis balang. Satu balang Nadim seorang makan. Okay, sekarang turn kita pula. Datang lah. Nadim sekali. Sekali lah. Ingat je. Aku ingat je. Allah. Okay, Nadim duduk dengan Itu dah habis dah. Bagi gambar dia tu. Okey. Itu. Sedap lah, Dim. Mak. Ikut lah. Okay, selesai sesi bermaaf-maafan. Cik. Ambil roti. Kita tunggu sama ada orang datang ataupun kita keluar raya lah. Kan?
raya second day. Pagi kita nak pergi tengok air panas, pergi kolam air panas sekejap. And then petangnya akan ada orang datang rumah. Let's go. Air panas. Mantap air panas. Ramai kat orang. Oh, tengah-tengah hari. Tak ada tengah hari. Pagi-pagi mandi air panas. Masih ada buih-buih. Panas. Sini panas lebih. Sini ada tempat budak-budak. Sejuk sikit air dia. Tempat budak-budak, air dia sejuk sikit. Ini tempat orang besar, panas. So yang ada macam perigi ni, yang ada pergi tu dia lagi panas lah dalam dia. Buih-buih keluar dari situ. So tempat ni dia buka 24 jam, bayar RM5 sekali masuk lah. Apa nama tempat dia? Padang Serai lah. Kat Ulangat lah. Settle. Makan. Aku ada duit seko dapat. Maria. Hello. So, ramai-ramai. Ni buka pintu. Hello. Anak-anak. Anak-anak kat belakang. Taska. Taska. Sini macam Taska. Sana lepak. Right. Photoshoot. Gadis-gadis photoshoot. Alright. Oh, cuaca kuat panas hari ni. Okey lah. Last before balik JB, main pop-pop. Sini balik, pain sini. Apa jatuh itu Nadif. Sini. Jangan lampu. Lampu awal. Sini tu. Okey, kita nak siap kemas. Ni nak gerak balik ke Johor Bahru lah. Alhamdulillah selesai beraya di Guru Langat, Raya tahun 2026. Di kesempatan ini kita orang ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kalau ada terkasar bahasa, terkecikkan hati korang ataupun termengumpat di belakang. Okey, itu saja untuk vlog kali ini. Bye bye.